Baby, kita berada di Teraci, rumah makan Ain. Sambil sawah padi kering. Tapi ada air. Cantiknya tempat ni. Kita, ada ni dia MTV. MTV ke? ATV. Kita sudah sampai ke perkampungan budaya Teraci. Di lapang padi. Rumah mak. Dia masuk sini kedai ke? makan Ain. Belakang tu. Dia masuk belakang. Belakang mana? Itu belakang. Oh, makin penuh. Kita sudah sampai dengan selamat. Pilot kita pada hari ini ialah Nur Farahi Bentiro. Co-pilot kita pula ialah seorang kekanak cilik bernama Aflah Lutfi. Aflah makan apa, Aflah? Aflah makan kuih cara belau. Belah sana pun boleh naik juga kan? Okey. Nenek tadi telah makan kuih sopang yang sedap. Dan sangatlah sedap. Ini lupa apa. Macam kawan gunung berapi je. Ramai orang dek. Kereta penuh. Sekarang pukul 1. Orang ramai pukul 1. Terus tengok padi tadi. Tak ada padi je. Hari tu mak pun tak ada juga padi. Ada air aja. Pemandangan yang cantik. Sama-sama orang-orang yang cantik. Ini dia. Orang yang cantik. Ni baby yang cantik. Dengan nenek dia yang cantik. Ada kancil nenek. Baby. Kita sudah sampai di mana nenek? Jelapang padi Teraci. Teraci Teraci. Sini ada rumah kedai makan Ain. Baby come. Macam kat Padang pula ya. Macam dekat Baby. Oi. Dia kecil. Sudah. Baby. Kita cari ayam daging halal steak. Baby jangan nangis sayang, kejap kita balik. Ini itik yang sangat sedap. Rendang itik. Ya. Baby makan apa tu? Kita makan dekat rumah kedai makan Ain. Lapang padi. Di lapang padi Teraci. Kita berada di kedai makan Ain di lapang padi Teraci. Yeay. Semua saudara-saudara.
Masak lomak sedap. Mak makan itik. Oh. Kita dekat mana ni? Kita berada di rumah makan Ain. Keraci, Jelatan Padi. Sopang yang sangat sedap. Dah tinggal seketul. Maksudnya apa baby? Apa maksudnya baby? Dah tinggal seketul. Maksudnya 4 ketul nenek makan. Nenek makan 4 ketul. Ya Allah. Kita beli dekat Apa yang nak di roasted Baru bakar sabut sup. sedapnya. sedap. Sangat sedap.